Setiap orang tak boleh bohong hati dia. Dia tak boleh bohong hati dia. Dan dia tak boleh tunding jari kepada orang sebelah, kamu cinta Allah, kamu tak cinta Allah, tak boleh. Tetapi dia boleh bertanya diri dia sendiri, apakah dia merindui Allah. Kalau hati dia merindui Allah, air mata dia mengalir laju, ketahuilah Allah juga sedang merindui dia. Nabi sebut, waman kariha liqa Allah, sesiapa yang benci untuk bertemu dengan Allah. Ada tak? Yang benci untuk bertemu dengan Allah, sebut Allah tak suka, dengar Al-Quran tak suka, tengok majlis ilmu tak suka, tengok syariat Islam dibangkitkan, ditegakkan, dia tak suka. Hati dia tak suka, walaupun namanya Siti, walaupun namanya Muhammad, dia tak suka. Karihallahu liqa'ah, kata Rasulullah, Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Allah juga benci untuk bertemu dengan dia.